Lambatnya lagi 2 tahun. Macam mana kalau 2 tahun ni tak bebas lab lagi sambung 2 tahun? LLPK ni betul lah tak guna tu. Baik, brother. Layan. We complete our chapter. 10 years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay. We good. Seperti yang dijanjikan bila masa pula aku janji dengan korang. Tak janji. Seperti yang korang minta dan aku ada masa buat, hari ni kita borak tentang LLPK. Langkah-langkah pencegahan khas. Sebelum tu, tolong subscribe ini channel. Apa hal lah susah sangat korang nak subscribe? Support lah. Subscribe itu di hujung jari saja. Letak loceng, komen, share dengan like. Bagi gua semangat sikit lah buat video. Sebelum ni kita cerita pasal ilmu hitam. Sebenarnya panjang cerita tu, aku pendekkan je. Kalau aku cerita betul-betul 2 hari 2 malam tak boleh habis. Baik, nanti kita sambung lain-lain kali lah pula. Baik kawan-kawan, LLPK, langkah-langkah pencegahan khas Akta tahun 1985. Ordinan darurat bagi pesalah jenayah kola putih dadah. Dia tak sama macam poka, macam yang lain-lain tu nanti lain kali kita cerita. So LLPK ni aku adalah salah seorang yang pernah kena tuduh LLPK. Sebaik selamat aku dapat pembatalan. Sebab bila kau dituduh langkah-langkah pencegahan khas ni, kau bukan ditahan sebagai banduan. Kau ditahan sebagai orang tahanan yang mendaruratkan sesebuah daerah. Nama kau meletup-letup, barang dia ni, orang ambil barang dia ni. Jadi nak buktikan kau salah tak boleh. Asal tangkap je tak ada barang kat badan kau. Asal tangkap je tak ada. Tapi bila budak yang kena tangkap, kau yang jalan barang. Jadi ada undang-undang yang diperuntukkan untuk hantar kau ni ke pusat pemulihan akhlak. Kalau kau bernasib baik, dapat terus buang daerah pun dipantau lah. Dibuang daerah, kau cuma boleh bergerak dalam radius sini saja bagi mengurangkan teruk dada. Zaman-zaman kita duduk tengah syok lagi dengan dada macam korang-korang sekarang lah. Maaf lah aku tegur sikit. Alah, santai-santai je brother. Jadi kalau masuk jail pun kita jadi kelakar lah cerita pasal. Itulah, aku baru masa kena dengan dilapai tu hari, aku dah lari. Sekali terlanggar pokok jatuh je. Jadi sebenarnya yang kelakar. Jadi yang kelakar tu kan, bila kita cerita dalam jail ni adalah setengah orang tu tetap negatif. Kelakar. Sama-sama penjenayah duk bercerita kan. Dia ni polis yang nama ni dia kalau kejar. Memanglah daripada sudut dia yang nak menangkap penjenayah, memanglah kan. Ada yang mesti penjenayah pula jadi kelakar-kelakar seram lah. Baik. Jadi apabila engkau ditahan di bawah seksyen langkah-langkah pencegahan khas, tak ada perbicaraan. Cuma ada rayuan oleh lembaga penasihat. Boleh fight balik. Nanti yang fight tu kita ceritalah hujung-hujung nanti. Subscribe. Terima kasih pada kita punya sponsor Putra Nissan Kelang. Ada link dekat profile aku tinggalkan. Kalau korang ada masalah dengan loan kereta, nak seek advice untuk ada kereta yang dah berapa banyak, boleh roger dia untuk nasihat. Baik, apabila engkau ditahan di bawah seksyen langkah-langkah pencegahan khas LLPK, lari-lari pun kena, lama-lama pun kena, kau akan ditahan lokap selama 60 hari.
60 hari di lock up, tak ada perbicaraan. Cuma engkau hanya dipanggil untuk memberi keterangan dengan pegawai penyiasat kau. Pegawai penyiasat dia bukan sarjan lagi, dia pangkat inspektor ataupun yang seangkatan dengan dia lah, untuk menahan kau atas bidang kuasa dia. Jadi selama kau ditahan 60 hari tu, ada beberapa kali kau akan dipanggil untuk diambil keterangan, sampailah menunggu hari yang ke-59 yang dinanti-nantikan semua untuk dibacakan keputusan kau, sama ada kau akan dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak, PPA itulah yang orang selalu tanya kan. Duduk Simpang Renggam, duduk Batu Gajah, duduk Macang. Dia sebab tahanan langkah-langkah keras ni dia bukan banduan dan bukan juga orang reman. Bukan banduan, bukan orang reman. Jadi dia ni orang tahanan, dipanggil OT, orang tahanan di bawah ordinan darurat. Jadi diorang ni dalam blok sesama mereka sahaja. Jadi dalam blok tu semua pun orang-orang yang terlibat dengan jual-jual dadah lah. Ada beza-beza lah. Orang ni kaya, orang ni kaya, orang ni miskin, macam-macam. Cuma nanti kita cerita lah. So dalam masa kau ditahan selama 60 hari tu, tak ada apa, boleh jumpa keluarga, boleh jumpa, minta dengan IO. Dia bawa turun untuk pergi ambil statement. Masa tu lah keluarga boleh datang, belikan nasi, belikan apa, air, rokok, duduk sekejap makan dan balik lock up lagi. Jadi bila kat lock up pun, tahanan 60 hari ni biasanya dia dekat lock up dia ada speciality sikit lah. Special pun dia tak sama macam penjara. Duduk lock up LLPK, baju oren tu 2 hari sekali tukar. Tak ada bantal juga, lagi blanket pun tak ada. Pandai-pandai lah, baju kalau kau pakai, kau tidur beralaskan lengan adik kat sebelah. Kalau tak ada, kau nak buat bantal gulung-gulung, kau tak ada baju pakai. Sama je. Towel dapat, towel kecil good morning kan. Towel kecil good morning tu dapatlah sebab kau lama nak duduk kan, nak 2 bulan. Jadi keseharian dalam lokapnya sama macam orang lain. Kadang-kadang kita buka mahkamah Lanon juga kat dalam. Mahkamah. Jadi budak Bangla ke mana-mana baru masuk ni, dah 2 bulan duduk, bosan tu melampau-lampau lah. Sama-sama tim LLPK pun ada. Jadi sementara duduk lock up, jalani benda sama lah, terkurung 24 jam, tak ada aktiviti lain, nak main dam pun tak ada, apa-apa yang boleh korek borak lah. Mana boleh statement tu lah, people come and go. Masa tu lah kau boleh tengok orang ni masuk, orang ni keluar, orang ni berbalik statement, orang ni kena panggil statement pukul 3 pagi, bersilih ganti sebelum kau dihantar buang daerah ataupun pergi duduk dekat Pusat Pemulihan Akhlak. Baik, jadi setelah selesai 60 hari, hari yang ke-58 ataupun 59, malam IO akan datang dengan membawa surat perintah, dibacakan pada kau. Besok pagi kau akan dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak Simpang Renggam. Air mata meleleh bagi yang first time lah. Bagi yang dah kental-kental ni, okey lah, tak apalah, simpang-simpang lah kan. Sebab okey, dah tunggu je perintah. Esok pagi dengan jayanya pagi, escort akan datang, polis akan datang dengan satu kereta biasa je, bukan kereta Pronda ke apa ke. Dalam gari kau, escort belakang bersama dengan satu pistol, 2 orang teman driver dia. Kalau perjalanan daripada, contoh kau kena kat Selangor nak hantar ke Macang, Kelantan, mengambil masa 6-7 jam, gerak. Cuma ada berhenti makan, tengah hari ada berhenti makan, dan makan pun sambil tangan bergari lah. Tangan bergari sebelah, makan, ada ration makan. Sampai ke Pusat Pemulihan Akhlak, polis akan escort kau masuk. Masa tu sempat lah, aku dulu sempat lagi pinjam telefon aku sendiri tak, masa 2 bulan tu. Call aku punya mak, bagi tahu supaya standby kan baju putih, seluar putih untuk kita masuk penjara kan. Sebab kebetulan memang aku dihantar ke Macang. Baju putih, seluar putih, baju putih, seluar putih, Al-Quran, terjemahan, apa-apa sekali lah. Nak buku ke apa ke, dia dah standby, so dia tunggu awal. Jadi bila sampai je dekat pekarangan
penjara, sebelum masuk pintu besar, sempatlah berhenti jumpa sekejap, ambil Quran, ambil baju tu semua, sebab tak boleh, masa tu dah sampai pun dah dekat maghrib, jadi diorang pun tak boleh nak bagi aku duduk borak lama sikit lah dengan mak. Just jumpa, peluk cium, berangkat masuk pintu besar, gari buka. Sama juga macam tahanan reman ataupun banduan jatuh hukum, masuk check in dekat record office lah. Cuma bila sampai petang, tak ramai orang dah, budak kerja RO je tinggal dengan satu pegawai yang nak ambil report kau tunggu kat lokap, dia orang siapkan semua, ambil apa semua, baju, seluar, box, kalau ada tilam sekali angkat, menuju ke bilik kuarantin. Akan dikuarantin selama 14 hari ataupun seminggu, bergantung kepada penjara lah mana-mana tu. Okey, bila dah sampai, dah selesai dekat record office, dia hantarlah kau ke blok kuarantin. Jadi sampai kuarantin, baru jumpa dinner kau. Sampai kat kuarantin, cikgu kat kuarantin tu bagi bilik. Sebelum bagi bilik, tulis nombor kau dekat whiteboard. Nombor aku tak silap, tak boleh cakap pula kat sini. 152. Dah selesai tulis nama dekat whiteboard apa semua, dia bagilah kau nasi tray tadi. Kalau kebetulan datang berdua dengan orang lain, duduklah sama-sama laga tray tu, makan seadanya saja. Tu sebab banyak orang komplain makan tak sedap lah, selalulah apalah. Dia makan lah, jangan banyak bunyi lah. Dah siap makan, menuju ke dalam bilik sel kau untuk dikuarantinkan lah. Sama je, masa ni baru first time LLPK kan, duduk tengiang-ngiang ni, macam mana agaknya blok LLPK ni duduk borak-borak, berita pun sampai. Besok pagi orang yang datang hantar makan dah cakap lah, oh kau ni. Alamak, member-member semua dah tunggu kat dalam. Terus tanya, ada bawa apa-apa tak? Itu je lah ayat dia orang. Lain tak ada. Ada apa-apa tak? Ada tak? Apa-apa tu mesti nak tanya lah. Okey, baik. Dalam masa kuarantin, sama macam biasa, duduk kuarantin. Pertamanya macam ni. Makan, bangun, tidur. Masa kuarantin tak boleh jumpa lagi. Dia jumpa selepas 2 minggu, selepas habis kuarantin dekat blok, baru boleh first visit. Silap aku lah, lupa lah, dah lama lah, dah berbelas-belas tahun. Okey, jadi dah duduk kuarantin selama seminggu ataupun 14 hari. Masa itulah pergi potong rambut dekat kuarantin jugalah. Sebelum naik ke blok, maknanya daripada situ, yalah, kita pun dengar pasal blok, belum sampai lagi ke blok. Aku rasa nak cerita pasal blok ni, kita kena buat second episode lah. Sekali je tak best sangat. Lebih korang sabar sikit. Apa pun, brother-brother aku semua, tolong subscribe ini channel, like, comment and share, dan tinggalkan komen korang tentang LLPK. Apa yang korang duduk, apa yang korang tengok, apa yang korang ni. Mana tahu mudah-mudahan korang terpilih untuk aku panggil buat podcast di dalam bilik sempit yang berekon ini. Apa pun, brother aku semua, terima kasih. Ada rezeki, kita jumpa lagi.